Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam artikel. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama itu Fatin Nurul Ashikin binti Kamarudin, iaitu saya sendiri. Yang kedua Haja Maisarah binti Muhammad Fauzi, dan yang terakhir Farah Nur Elisha binti Muhammad Khairun Anwar. Okey, sebelum tu, apa itu maksud keutuhan wacana? Keutuhan wacana merujuk kepada keseluruhan unsur bahasa dalam pertuturan atau tulisan yang tersusun secara teratur dan bermakna, di mana setiap bahagiannya saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan fikiran yang jelas. Keutuhan wacana juga penting untuk memastikan sesebuah teks bukan sekadar himpunan ayat yang tidak teratur, tetapi mempunyai kesinambungan idea atau juga dikenal sebagai koheren dan hubungan antara unsur-unsur linguistik atau juga dikenal sebagai kohesi. Keutuhan wacana dapat dikelaskan kepada 4. Yang pertama, keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan fonologi. Dan yang terakhir itu keutuhan gramatikal. Pertama sekali, apa itu keutuhan semantik? Keutuhan semantik ialah bidang yang mengkaji makna perkataan, frasa dan ayat dalam penggunaan bahasa, sama ada dalam pertuturan atau penulisan. Secara umumnya, keutuhan semantik merujuk kepada kesepaduan dan keseimbangan makna yang terdapat dalam sesuatu wacana. Keutuhan ini juga dapat dibahagikan kepada 3 aspek utama. Yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Dan yang terakhir, hubungan syarat dan hasil. Yang kedua itu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara perkataan dan atau frasa secara makna dalam sesuatu wacana dan termasuk unsur pengulangan perkataan yang diperkatakan oleh Faridah Nazir A.T. 2014. Beliau juga mengatakan bahawa keutuhan leksikal menggambarkan hubungan antara bahagian wacana, itu perkataan atau leksikal di dalam wacana tersebut. Bukan itu saja, beliau juga menggambarkan 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal, iaitu yang pertama pembuka dan penutup, yang kedua antonim, yang ketiga hiponim, yang keempat kolokasi, yang kelima persamaan leksikal atau sinonim, dan yang terakhir itu pengulangan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian wacana. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Seterusnya, hubungan semantik antara bahagian wacana dapat ditimbulkan melalui intonasi. Yang ketiga, intonasi memainkan peranan penting sebagai penanda serta pemisah frasa dan juga sebagai pembeza struktur ayat. Seterusnya, dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah seperti keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan berfungsi sebagai alat yang membantu dalam memahami ujaran. Baiklah, seterusnya, keutuhan gramatikal. Secara umumnya, gramatikal bermaksud nahwan atau tata bahasa. Menurut Abdullah Yusof 2009, makna gramatikal ialah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Menurut Faridah Nazir, terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Yang pertama, penanda rujukan. Yang kedua, penanda penggantian. Yang ketiga, penanda elipsis. Dan yang keempat, penanda penghubung. Di dalam penanda penghubung, terbahagi kepada 6, iaitu penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tentangan, penghubungan, penghubung musabab dan penghubung tempo. Seterusnya, kita akan beralih kepada analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel. Kami telah memilih artikel yang bertajuk Kemalangan Jalan Raya di Persimpangan, kajian kes di Bandar Tun Abdul Razak, Jengka Pahang. Okey, analisis keutuhan semantik dari aspek hubungan sebab dan akibat. Ayat yang terdapat dalam artikel itu yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat ialah kemalangan jalan raya tidak mungkin terjadi jika pemandu mempunyai sikap yang positif di jalan raya. Sebagaimana kita lihat bahawa ayat yang berwarna hijau menunjukkan sebab dan ayat yang berwarna kuning menunjukkan akibat terhadap sebab di atas.
Seterusnya itu hubungan sebab dan tujuan. Okey, ayat yang terdapat dalam artikel tersebut yang menunjukkan hubungan sebab dan tujuan ialah senario yang begitu membimbangkan ini. Kajian ini dijalankan yang menunjukkan sebab, manakala untuk mengenal pasti faktor berlakunya kemalangan jalan raya khususnya di persimpangan dan juga memberi solusi kepada permasalahan ini yang mana ianya dapat membantu mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya terutamanya di persimpangan jalan yang menunjukkan tujuan. Dan akhir sekali itu keutuhan semantik dari aspek hubungan syarat dan hasil. Okey, ayat yang terdapat dalam artikel tersebut yang menunjukkan hubungan syarat dan hasil ialah keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik boleh meningkatkan kemalangan jalan raya, di mana keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik menunjukkan syarat, manakala boleh meningkatkan kemalangan jalan raya menunjukkan hasil. Seterusnya kita akan beralih kepada keutuhan leksikal dari aspek hiponim. Okey, sebelum tu hiponim merupakan kata yang maknanya terakum dalam makna kata yang lain. Jadi dalam artikel ini terdapat ayat yang menunjukkan hiponim ialah kajian ini mendapati keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik boleh meningkatkan kemalangan jalan raya. Mana-mana bahagian kenderaan seperti tayar, enjin, sistem brake dan sistem lampu yang tidak berfungsi menjadi penyebab berlaku kemalangan jalan raya. Seterusnya dari aspek antoni pula, antoni merupakan kata yang berlawanan maksud. Antoni dalam ayat yang terdapat dalam artikel ini yang menunjukkan antoni ialah manusia ada kalanya melakukan penyelenggaraan terhadap jalan raya dan kenderaan dan ada kalanya gagal melakukannya. Antoni dalam ayat ini ialah melakukannya, seterusnya gagal melakukannya. Dan akhir sekali itu dari aspek pengulangan. Okey, pengulangan kata yang sama dalam artikel ini ialah perkataan jalan raya yang kerap digunakan dalam artikel ini. Baiklah, sekarang saya akan menganalisis keutuhan fonologi dan keutuhan gramatikal yang terdapat di dalam artikel. Yang pertama, keutuhan fonologi. Dalam ayat ini, tanda koma selepas perkataan pemanduan menunjukkan hentian suara seketika. Hentian ini penting kerana membantu pembaca menarik nafas dan membezakan bahagian topik dengan isi utama dan aspek. Yang kedua, nada suara dalam ayat ini bernada penyata. Hal ini dikatakan kerana ayat yang disampaikan dalam nada biasa tanpa naik turun yang ketara kerana ia memberi maklumat fakta. Dan yang terakhir, noktah di akhir ayat menunjukkan hentian penuh, menandakan penutupan idea dan memberi tekanan bahawa kenyataan ini penting dan muktamad. Baiklah, seterusnya keutuhan gramatikal. Yang pertama, penanda rujukan. Sebagai contoh, artikel yang saya jumpa, ini di dalam ayat tersebut merujuk kepada kajian yang sedang dibincangkan oleh penulis. Yang kedua, penanda penggantian. Kajian ini memfokuskan kepada punca kemalangan yang berlaku di persimpangan jalan raya. Kata yang menggantikan frasa nama kemalangan di persimpangan jalan raya bagi mengelakkan pengulangan. Yang ketiga, penanda elipsis. Kajian-kajian terdahulu telah membincangkan pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Frasa yang menyebabkan digunakan tanpa mengulangi kajian terdahulu sebagai subjek kerana telah difahami. Seterusnya, penanda elipsis yang kedua, sistem trafik tidak efektif menyumbang kepada kesesakan lalu lintas. Kesan daripada jumlah trafik yang tinggi ini boleh menyumbang kepada kemalangan. Kata kerja menyumbang digugurkan bagi mengelakkan pengulangan dalam dua ayat yang berkait rapat tentang trafik. Baiklah, yang keempat, penanda penghubung. Yang pertama, penghuraian. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan penanda wacana seperti selain itu untuk memastikan aliran idea antara perenggan adalah lancar dan logik. Dan yang kedua, pengembangan idea. Teks ini menjelaskan sebab mengapa trend kemalangan masih kurang memuaskan. Penulis artikel ini menggunakan kerana dan. Yang ketiga, tentangan. Penulis menggunakan perkataan walau bagaimanapun dan tetapi untuk menyatakan maklumat yang kelihatan berbeza, berlawanan atau bertentangan dengan maklumat yang terdapat dalam ayat atau perenggan sebelumnya. Yang keempat, penghubung musabak. Penulis pada artikel ini menggunakan perkataan oleh sebab itu untuk menyatakan akibat daripada penemuan kajian yang signifikan tentang permukaan jalan, maka cadangan tertentu dibuat.
Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang konsep kejelasan dalam penulisan. Kejelasan merupakan isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan mudah untuk difahami. Aziz Saleh, 2007. Bahasa yang digunakan dalam pengolahan penulisan merupakan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur, memfokuskan objektif yang tepat dan jelas, wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan, kombinasi aspek seperti penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan ide secara logik, koheren dan kohesif, menjadikan hasil penulisan mampu disampaikan dan difahami dengan jelas. Ini merupakan ciri-ciri kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Yang kedua, penulisan secara objektif. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Dan yang keempat, perkembangan ide secara logik, iaitu koheren dan kohesif. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Komunikatif merupakan bahasa komunikasi yang mudah difahami maknanya oleh pembaca. Menurut Tarigan 1988 menjelaskan bahawa komunikatif adalah kebolehan untuk menerapkan sifat gramatikal suatu bahasa dalam menghasilkan perkataan-perkataan yang betul, seperti menerangkan masa, tempat dan kumpulan sasaran yang akan memperoleh maklumat. Bahasa komunikatif penting kerana bahasa yang mudah difahami mampu mendorong penyebaran maklumat dengan baik. Komunikatif berupaya menyampaikan maksud kepada pembaca kerana bersifat spesifik kepada isi dan fakta. Analisis penggunaan bahasa komunikatif yang formal berdasarkan petikan tersebut. Petikan ini menggunakan bahasa komunikatif yang formal kerana menampilkan laras bahasa ilmiah dan berfakta tanpa unsur emosi atau bahasa pasar. Penulis menggunakan istilah rasmi seperti Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya, indeks kemalangan dan statistik yang menunjukkan keobjektifan dan kredibiliti maklumat. Struktur ayatnya panjang tetapi gramatis, lengkap dengan subjek, predikat dan penjelasan yang disusun secara teratur. Selain itu, penggunaan angka dan pertusan menunjukkan gaya penulisan berasaskan data dan fakta rasmi dan ciri utama bahasa formal akademik, dan gaya komunikasi seperti ini berfungsi untuk sampaikan maklumat secara tepat dan berautoriti kepada pembaca sesuai dengan konteks penulisan ilmiah. Yang kedua, penulisan secara objektif. Laras bahasa yang terdapat dalam penulisan akademik mempunyai tujuan untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara jelas. Penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai yang berkaitan dengan emosi atau bersifat ambiguity merupakan perkara utama dalam penulisan ini. Perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap selalunya ditekankan dalam perbincangan secara objektif. Fakta-fakta yang disampaikan mesti disokong dengan bukti yang kokoh. Penulisan berbentuk subjektif pula merujuk kepada penyampaian maklumat yang berasaskan pandangan dan anggapan individu. Analisis penulisan secara objektif berdasarkan petikan tersebut. Penulisan dalam petikan ini bersifat objektif kerana penulis menyampaikan maklumat berdasarkan definisi, fakta dan rujukan ilmiah, bukannya pendapat atau emosi peribadi. Ayat yang digunakan menjelaskan maksud kemalangan jalan raya dengan sokongan sumber rujukan Harris dan Peterson 1980 yang menunjukkan maklumat itu diperoleh daripada kajian terdahulu, bukan pandangan penulis sendiri. Selain itu, penggunaan frasa seperti dapat didefinisikan sebagai dan merupakan satu kejadian yang berlaku memperlihatkan gaya neutral tanpa penggunaan kata subjektif seperti saya berpendapat atau sepatutnya, dan struktur ayat juga bersifat informatif dan berfakta dengan penerangan tentang punca kemalangan seperti kecuaian, keadaan jalan raya dan persekitaran yang dijelaskan secara rasional dan empirikal. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas, iaitu terdiri daripada ayat topik dan ayat isi. Ayat topik merupakan pernyataan yang bersifat lebih umum berbanding pernyataan lain. Idea utama turut disebut sebagai ayat topik, menyatakan perkara yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan. Kedudukan ayat topik boleh diletakkan dan ditulis berdasarkan keperluan dan kesesuaian terhadap jenis penulisan. Seterusnya, ayat isi menjadi penyokong yang memperkukuh ayat topik. Bukti diperlukan bagi setiap hujahan ayat isi. Bukti dapat dibentuk melalui penggunaan akronim dan kata singkatan bagi membantu pengolahan penulisan supaya menjadi lebih jelas. Seterusnya, analisis penulisan ayat yang jelas, iaitu ayat topik dan ayat isi. Berdasarkan petikan ini, terdapat ayat topik iaitu sikap pemandu seringkali dikaitkan dengan punca terjadinya kemalangan jalan raya. Dan ayat ini merupakan ayat topik yang menerangkan fokus perbincangan perenggan tersebut. Ayat ini memberikan gambaran umum sebelum dihuraikan dengan bukti dan contoh dalam ayat-ayat seterusnya. Ayat topik seperti ini membantu pembaca memahami arah perbincangan dengan mudah.
Yang kedua, ayat isi pula menyokong dan menghuraikan ayat topik dengan data, pandangan tokoh atau hasil kajian. Contohnya, ayat Leverson 2004 mendapati pemanduan yang berisiko berpunca daripada sikap pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Dan ayat ini berperanan mengukuhkan ayat topik dengan bukti kajian. Hubungan antara ayat topik dan isi tersusun secara logik serta saling melengkapi. Seterusnya, perkembangan idea secara logik iaitu koheren dan kohesif. Koheren perlu dilihat secara menyeluruh dan bersifat subjektif. Menurut Kamus Dewan 1998, koheren diertikan sebagai keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami. Ciri-ciri koheren yang pertama, kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Seterusnya, idea-idea dihuraikan dalam urutan logik secara jelas berserta bukti dan contoh sebagai sokongan. Yang ketiga, kejelasan koheren memudahkan pembaca memahami hujah dan objektif penulis. Dalam petikan ini, penulis mula daripada idea umum kepada idea khusus yang menunjukkan struktur yang koheren. Yang pertama, ayat yang pertama akan memkenalkan idea utama. Ini merupakan ayat umum yang menetapkan fokus perbincangan. Seterusnya, penulis akan menyokong idea tadi dengan menampilkan bukti kajian. Andre 2003 menyatakan bahawa kebanyakan kajian kemalangan jalan raya ini memperincikan bukti saintifik dan logik sambung daripada ayat pertama tadi. Seterusnya, penulis akan menambah huraian dengan contoh yang lebih khusus. Ayat ini menunjukkan penjelasan yang lebih mendalam dan relevan dengan isi sebelumnya. Seterusnya, penulis akan menunjuk kaitan logik antara punca ataupun keadaan yang atau punca dan akibat kemalangan. Ini menunjukkan urutan logik, sebab, akibat dan penyelesaian yang merupakan ciri utama koheren. Baiklah, seterusnya kohesif. Kohesif merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif merujuk kepada hubungan bentuk seperti unsur-unsur wacana yang digunakan bagi menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan. Ciri-ciri kohesif, yang pertama, struktur ayat yang pelbagai. Seterusnya, penggunaan tanda baca yang betul. Yang ketiga, membina perenggan dengan baik. Yang keempat, menggunakan kata hubung dengan tepat. Dan yang terakhir, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Baiklah, seterusnya menganalisis kohesi di dalam petikan. Pengulangan kata kunci. Kemalangan jalan raya kerap diulang beberapa kali di dalam perenggan ini. Ulangan frasa ini mengukuhkan hubungan antara ayat dan mengekalkan tumpuan pembaca pada topik utama iaitu kemalangan jalan raya. Ini merupakan kohesi jenis pengulangan leksikal. Seterusnya, penggunaan penanda wacana. Penulis menggunakan kata hubung dan frasa penanda wacana untuk menyambung idea antara ayat. Contohnya, selain itu. Penulis menggunakan perkataan selain itu untuk menandakan penambahan hujah atau idea baharu yang masih berkait dengan isi sebelumnya. Kedua-dua frasa ini membantu pembaca faham aliran logik penulisan dan menandakan kesinambungan maklumat. Ini merupakan kohesi tata bahasa yang melalui penggunaan penanda hubungan. Yang ketiga, rujukan semantik. Di dalam ayat terakhir, ada penggunaan perkataan yang merujuk semula kepada perkara iaitu frasa kajian. Ini merujuk kembali kepada perbincangan sebelumnya tentang faktor permukaan jalan yang menyebabkan kemalangan. Ini menunjukkan kesinambungan makna antara ayat dan dari satu bentuk, dan ini merupakan satu bentuk kohesi rujukan. Rujukan dapat ditakrifkan sebagai perbuatan mengiktiraf atau menyebut sumber dan individu yang digunakan dalam hasil penulisan. Dalam video ini kami telah mengambil sumber rujukan mengikut format American Psychological Association (APA) edisi ke-7 yang telah dikemas kini pada Oktober 2019. Dan sumber rujukan ini amatlah penting untuk mengelakkan plagiarisme dengan memaklumkan pembaca mengenai idea orang lain telah dimasukkan. Bukan itu sahaja, rujukan ini juga penting untuk mengesahkan petikan sebagai panduan oleh pembaca dan membuat rujukan susulan berkaitan sesuatu bidang. Rujukan dalam video ini kami telah mengambil daripada artikel Mohammed
MFEE Muhammad Zaki S. Ramli NA Muhammad Badri SN dan Mat Yunus NK 2015 4 November, iaitu kemalangan jalan raya di Persimpangan Kajian Kes di Bandar Tun Abdul Razak Jengke Pahang. Penakar konferensi akademik 2015 Pelestarian Warisan Melayu Pencetus Penambahan Ilmu Universiti Teknologi Mara Kecawangan Pahang. Bukan itu saja, kami juga mengambil rujukan daripada buku iaitu Dr. Farida Muhammad Sofa, Dr. Kamisah Buan, Dr. Rosli Kaya yang berjudul penulisan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Syikim binti Kamarudin. Saya wakil daripada kumpulan 2. Ingin bertemu ramah kepada seorang saudari. Sebelum saya bertanyakan soalan kepada saudari, boleh saudari perkenalkan diri dahulu? Baiklah, saya Nur Azra Dayana dari unit BN3 Ujian Bahasa Melayu Ambil 4 dan 9. Okay, saya ingin bertanya beberapa soalan kepada saudari. Yang pertama, boleh saudari bagi pandangan ataupun bagaimana saudari bahagikan masa untuk siapkan tugasan pada masa yang tepat sebagai seorang pelajar. Sebagaimana kita tahu sekarang ini, kita sebagai seorang siswa ITG, kita ada tak sedang berurusan. Jadi bagaimana saudari mengatasi masalah masa? Kalau bagi saya sendiri sebagai siswa ITG ni, pendidikan tahun pelajar ITG ni banyak tugasan, kita ada 3 subjek kan. Subjek tu pun ada 2-3 tugasan banyak. Jadi untuk bahagikan tu, saya akan tengok yang mana yang lebih dulu yang nak, contohnya yang terdekat lah. Jadi saya akan buat yang terdekat dahulu dan bahagikan masa. Contohnya kalau pagi ke petang tu kita dapat ITG, malam kat rumah, masa tu lah kita nak buat assignment TV. Okay, penjelasan saudari amatlah tepat. Dan seterusnya soalan saya, bagaimana akad menyenangkan diri bila stres dengan tugasan atau latihan yang padat sebagai seorang pelajar ITG? Kalau untuk saya, kalau saya stres kan, petang-petang biasa saya pergi brisk walk, kadang-kadang pergi Bandar Baru, kat Bandar Baru. Walaupun saya tenangkan diri dulu, saya berhenti buat TV, saya tengok phone ke kejap je, lepas tu sambung balik. Saya harap kesian saudari dapat memberi pedoman kepada pelajar IPG yang lain. Dan akhir sekali, soalan yang saya ingin bertanyakan pendapat kepada saudari, apakah berkata? Saya Fatimah Syikim binti Kamarudin. Saya wakil daripada kumpulan 2. Ingin bertemu ramah kepada seorang saudari. Sebelum saya bertanyakan soalan kepada saudari, boleh saudari perkenalkan diri dahulu? Boleh, insyaAllah. Baiklah, saya Nur Azra Dayana dari unit BN3 Ujian Bahasa Melayu Ambil 4 dan 9. Okay, saya ingin bertanya beberapa soalan kepada saudari. Yang pertama, boleh saudari bagi pandangan ataupun bagaimana saudari bahagikan masa untuk siapkan tugasan pada masa yang tepat sebagai seorang pelajar. Sebagaimana kita tahu sekarang ini, kita sebagai seorang siswa ITG, kita ada yang tak sedang berurusan. Jadi bagaimana saudari mengatasi masalah ini, bahagikan masa? Kalau bagi saya sendiri sebagai siswa ITG ni, seperti kita tahu pelajar ITG ni banyak tugasan, kita ada 3 subjek kan. Subjek tu pun ada 2-3 tugasan banyak. Jadi untuk bahagikan tu, saya akan tengok yang mana yang lebih dulu yang nak, contohnya yang terdekat lah. Jadi saya akan buat yang terdekat dahulu dan bahagikan masa. Contohnya kalau pagi ke petang tu kita dah kat ITG, malam kat rumah, masa tu lah kita nak buat assignment TV. Okay, penjelasan saudari amatlah tepat. Dan seterusnya soalan saya, bagaimana akad menyenangkan diri bila stres dengan tugasan atau latihan yang padat sebagai seorang pelajar ITG? Kalau untuk saya, kalau saya stres kan, petang-petang biasanya saya pergi brisk walk, kadang-kadang pergi Bandar Baru, pergi kat Bandar Baru. Walaupun saya tenangkan diri dulu, saya berhenti buat TV, saya tengok phone ke kejap je, lepas tu sambung balik. Saya harap kesian saudari dapat memberi pedoman kepada pelajar IPG yang lain. Dan akhir sekali, soalan yang saya ingin bertanyakan pendapat kepada saudari, apakah nasihat yang boleh akak berikan untuk pelajar PPISMK 2025-2030 agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran di sini? Sebab kita tahu mereka baru saja masuk dalam alam di IPG ini. Jadi apakah nasihat saudari? Okay, saya sendiri pun baru degree tahun pertama, jadi saya pun baru belajar juga. Jadi kalau bagi pendapat saya lah, kita kena buat tugasan tepat waktu. Lepas tu jangan lalai dengan perkara-perkara luar lah. Boleh nak buat tapi jangan fokus kita terlalu kepada yang tak penting. Kena penting ke arah yang IPG lah, tugasan, study macam tu. Terima kasih IPG atas kesian dan atas pandangan
saudari. Itu sahaja persoalan yang saya ingin bertanya kepada saudari. Terima kasih. Terima kasih.